Selepas pemergian ibu, ayah dah tak ceria macam dulu. Kesihatannya pula makin tak menentu, sehinggalah ayah terkena minor stroke. Tapi syukurlah, tak serius sangat. Cuma doktor cakap, kalau ayah berterusan murung, kemungkinan besar tahap kesihatan ayah akan semakin teruk. Ayah, Luqman pergi kerja dulu ya. Petang garang kita buka puasa sama-sama, okey? Okey, Assalamualaikum ayah. Kadang rasa serba salah tinggalkan ayah seorang diri. Nasiblah dapat jiran-jiran yang prihatin, boleh tengok-tengokkan ayah. Buat masa ni, kerja rider je yang memudahkan aku untuk uruskan ayah. Kawan-kawan aku yang lain semuanya dah berkeluarga. Teringin juga hidup macam dorang. Tapi inilah hidup aku. Yang penting aku dapat tengok ayah sihat dan kembali ceria. Dia je satu-satunya harta yang aku ada. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sunna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Amin rabbal alamin. Dah setahun dah ibu pergi. Luqman pun rindukan ibu juga. Tapi ayah tak bolehnya monyok macam ni. Ayah kena kuat, ceria, semangat. Barulah boleh cepat sihat. Ya, nanti Luqman belikan baju Melayu untuk ayah nak? Kasih sikit ya. Beginilah keadaan ayah setiap hari, sehinggalah pada hari esok. Okeylah ya, Luqman lagi dapur jap. Ayah nak baju Melayu. Apa? Ayah nak baju Melayu baru? Okey ya, tak apa. Nanti Luqman belikan baju Melayu untuk ayah, okey? Tak ada perkara yang lebih menggembirakan dari melihat ayah kembali tersenyum. Weh Man, baju raya tahun ni kau dah beli belum? Boy, belum lagi. Cantik ah. Kalau kau nak beli kau beli dengan aku. Aku jadi ejen baju raya tahun ni. Brand famous, quality memang TikTok. Wah, menarik. Berapa harga? Alah, tak mahal mana pun. 200 lebih je. Boleh beli untuk bapak kau sekali. Masa ni lah kau nak berjasa sebelum bapak kau meninggal. Boy, mulut kau celupa lah boy. Kau nak berniaga, kau buat macam berniaga je. Kau tak payah nak sebut pasal bapak dia meninggal apa semua. Betul lah apa aku cakap. Memang bapak dia tengah sakit kan? Memang betul bapak ada sakit. Tapi tak semestinya orang yang sakit akan pergi dulu. Silap-silap engkau yang sihat ni. Engkau yang pergi dulu tau. Pakai otak sikit cakap tu. Dah. Betul lah apa boy cakap tu. Tak apa boy. Untuk baju raya nanti aku akan kau, okey? Kau tengok. Kau je lebih-lebih. Tak apa-apa lagi. Sabar, okey? Aku okey je. Kau bila balik kampung? Oh, petang sekejap lagi. Lepas aku ambil isteri aku siapkan anak-anak aku semua. Aku gerak lah. Okey. Man, pasal baju Melayu tu, kalau kau nak beli, kau tak payahlah beli yang macam boy cakap beratus-ratus tu mahal. Kau pergi je beli dekat Danau Kota atau Jalan Tah. Cari tapak kedai Abang Paziz Tapak. Kualiti baju diorang memang okey. Reka bentuk slim fit. Lepas tu material kain pun sejuk, tak panas dan tak mudah kedut. Paling best, ada zip mesra wuduk kat bahagian lengan. Dan harga pun tak adalah sampai 200 lebih. Okey. Terima kasih, Di. Orang kata, manusia sanggup buat apa sahaja demi orang yang mereka sayang. Itu yang aku rasa saat ni. Demi ayah,
aku sanggup lakukan apa sahaja. Ketika aku mula membayangkan senyuman ayah saat memakai baju Melayu nanti, hadir pula ujian yang agak berat untuk aku terima. Tapi aku yakin ada hikmah di atas semua yang terjadi. Pada awalnya aku hampir mengalah. Tapi senyuman ayah telah mengembalikan semula semangat aku untuk terus berusaha. Aku yakin usaha tidak pernah sesekali akan mengkhianati hasil. Tibalah malam tu, aku bawa baju Melayu untuk ayah. Saat tu aku dapat lihat wajah ayah begitu ceria dan bahagia. Aku bersyukur masih lagi dapat lihat ayah tersenyum. Sebuah nikmat yang mungkin kecil bagi orang lain, namun amat besar nilainya dalam hidup aku. Segaknya ayah. Ayah siapa lah ni ya? Ayah suka tak? Terima kasih, Man. Sama-sama ayah. Esok Man hantar ayah jumpa ibu kan? Ya ayah. Esok lepas solat raya, Man bawa ayah jumpa ibu, okey? Dah, sekarang ayah buka dulu baju ni. Ayah nak pakai terus baju ni, boleh? Lembut kainnya. Ayah suka. Yelah. Esok lepas solat subuh, Man siapkan untuk ayah, okey? Kita makan sama-sama, kita tangkap gambar sama-sama. Okey? Sekarang ayah tidur dulu. Tahun ni merupakan tahun pertama raya kami tanpa arwah ibu. Suasana tu memang agak berbeza sikit. Ayah pun dah tak sabar nak jumpa ibu. Aku pula dah tak sabar nak tunggu hari esok, nak beraya sama-sama dengan ayah. Tibalah hari yang dinantikan. Hari bahagia yang aku tak sabar nak tunggu malam tu. Ayah? Ayah? Jom kita bersiap ya? Ayah?
Ayah? Ayah? Ayah? Ayah? Ayah? Ayah? Ayah bangun ya? Ayah? Ayah bangun ya? Ayah? Bangun ayah! Ayah! Ayah bangun lah! Ayah!